Media ini bukan untuk kita bercakap suka-suka. Ramai wartawan terdahulu menentang Inggeris, terpenjara, ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Kalau dia bangun kembali dan lihat sekarang ini, what are we doing? Sekaranglah masanya untuk kita melaungkan di dada dunia tentang hak asasi manusia, equality, justice. Fokusnya harus pada kebenaran data, informasi, maklumat dan rakyat. Jadi soalnya adalah struktur yang kita bincangkan tadi, kenapa dari dulu sampai sekarang, zaman BN ke zaman siapa ke, pemilikan ekonomi media. Kenapa tidak dilihat secara tuntas kepada ubah perlembagaan kita, letak pagar. Kalau ada pemilikan ekonomi politik, orang politik kan, ahli parti, pemimpin parti kan, you nak bolak semua media. Media ni you punya, media tu parti tu punya. Habis kat mana yang ada yang neutral, yang membela nasib rakyat?